Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam channel Cik Ya. Kali ini Cik Ya ingin kongsi cara install dan daftar ChatGPT dalam Android. Tapi sebelum tu boleh subscribe channel Cik Ya sebagai sokongan. Okey, mula-mula kita buka dulu Play Store dekat telefon kita. Kemudian kita type ChatGPT dekat sini. Seterusnya keluar macam ni, kita klik pasang. Lepas tu kita tunggu sehingga proses installation selesai. Okey, bila dah selesai kita klik open ataupun buka. Seterusnya kita akan dibawa ke paparan yang ni. Selamat datang ke ChatGPT. So, dekat sini kita perlu baca dulu, lepas tu kita klik teruskan. Seterusnya keluar paparan macam ni. So, dekat sini kita kena daftar dahulu. Untuk daftar, kita klik bahagian ini. Lepas tu keluar paparan macam ni. Dekat sini ada 3 pilihan untuk kita log masuk. Sama ada log masuk dengan akaun Google kita, ataupun kita daftar akaun ChatGPT dan juga kita masuk melalui log masuk. Okey, macam Cik Ya ni, Cik Ya masuk melalui Google account. So, Cik Ya klik yang ni. Teruskan dengan Google. Seterusnya, keluar senarai akaun kita dekat sini. So, kita pilihlah akaun mana kita nak guna. Lepas tu, dekat sini kita klik yang ni. So, kita tunggu sekejap untuk sahkan akaun Google kita. Seterusnya, kita dibawa ke paparan yang ni. Dekat sini, kita perlu lengkapkan maklumat yang diminta. Kita masukkan nama pertama, lepas tu nama keluarga dan kat bawah ni kita masukkan tarikh lahir. Bila dah siap isi semuanya, kita klik teruskan. Seterusnya kita dibawa ke paparan utama ChatGPT. So, ini menunjukkan kita dah pun selesai install dan daftar ChatGPT. Dekat sini kita dah boleh type mesej ataupun bertanya apa-apa persoalan yang kita nak tahu. Okey, contohnya macam ni. Okey, tolong buatkan saya surat permohonan cuti. So, dia akan keluar jawapan dekat bawah ni. Mudah kan? Itu sahaja perkongsian Cik Ya kali ini. Jumpa lagi next video. Bye!